Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, pada 7/3 Ustaz buat kelas iaitu putar giling sukma. Ini kan pengasihan. Maksud putar giling sukma ni, tuan-tuan, orang tu pergi, dia patah balik kat kita. Dia benci kita tapi dia pergi, dia patah balik kat kita. Inilah putar giling. Dia akan sistem ilmu putar giling tu semua. Jadi sampai tu yang paling penting sekali tuan-tuan, dan selepas Ustaz mengajar putar giling sukma tu, ada kemarin minda ke Madinah. Pada minggu lepas tuan-tuan, Ustaz buat kemarin minda ke Mekah. Ini pada minggu sebelum tu Ustaz ada buat kemarin minda ke Mekah. Ni Ustaz buat kemarin minda ke Madinah pula. Bagi anda yang dah buat kat Mekah, anda boleh join untuk join kelas di kemarin minda ke Madinah pula. Ya eloklah pasangan dia, biasalah orang pergi Mekah, pergi Madinah, pergi ke Mekah. Tapi kita buat ke Mekah dulu, baru tentang pergi ke Madinah. Madinah ni kita akan ziarah. Kita akan ziarah makam Rasulullah SAW. Ada orang komen, Ustaz jumpa Rasulullah tak ada. Kita gunakan minda, kita ziarah makam Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beritahu, kalau kamu tahu kelebihan anda, ziarahi makam aku, maka kamu akan datang. Dan akan merangkap pun kamu akan datang. Ini datang semua. Jadi walaupun kita tak dapat pergi dengan duit, duit tak ada apa semua, kita pergi dengan kemarin minda. InsyaAllah dengan kekuatan minda anda ada. Dan Ustaz dah buat ni 10 tahun lebih dah. Lebih 10 tahun dah tuan-tuan. Dah lebih 10 tahun. Ustaz mula pada 2012 lagi. 2012 masa 13 tahun. 13 tahun dan semua Ustaz buat ni ke Mekah dan ke Madinah tuan-tuan. Jadi ni ramai keseronokan, ramai orang yang join dan awal-awal lagi dah tanya Ustaz, tak ada ke buat kemarin minda ke Mekah ke Madinah. Dan ni sekarang ni untuk putar giling sukma ni Ustaz akan buat ke Maraminda, ke Madinah, kita ziarah makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. InsyaAllah tuan semua. Jadi kalau anda nak, anda join putar giling pada 7/3 ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.